Gerangan kamera. Eh, ha. Oh, mau kerja. Okey, okey, okey. Ya, banjir. Jangan kamera lagi. Selain itu, lewat tengok kereta aja. Nanti habis. Habis. Oh, be, nampak ya. Tahu ada. Mau apa tahu ya, Bang. Terendam banjir. Weh, lu nak bawa? Riwak kawan. Doktor tu. Oh, mungkin aja tadi. Ya, tu pedang lah. Mungkin lanjut lah matang lah. Dan dawang dan sabetan. Dek dia. Pajang kai kak. Wah ayo. Berarti tangnya megah. Betul ada yang lagi. Dik, hari ya ke mana nak irai ya? Ha? Anda nak apa lah mi apa? Belum nak. Bang han merumpat apa? Oh, dia nak. Aceh Utara di Puiken. Direndam banjir lah. Banjir ladang banjir Puiken. Banjir Padang. Kan. Banjir bandar. Inilah kondisi banjir bandang yang melanda kilometer 10 Kecamatan Lok Supun. Buka. Koji kakak nak kehilangan sapu kan buat banjir kak kan? Ana. Mana-mana oi pak kai
Nyor moro dah. Bereh benangan buat beberapa tahun silam tu. Nak jalan pintas li punya kerak tu. Habis ya Allah. Adik, kabulu kasih juk dia. Ha. Dah wajah adik. Angkrinyo kata. Tahu ah. Untuk sekian inilah kondisi. Itu ada orang yang lagi duduk-duduk tu. Nah itu. Mereka ni kena banjir. Wow. Oh, tahu. Okey, makasih.